Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Aktris popular Mimi Lana sekali lagi meraih perhatian selepas penampilannya mencetuskan kritikan dalam kalangan netizen. Menerusi perkongsian di thread, Mimi atau nama lengkapnya Mimi Roziana Zainal Abidin 30 dilihat memuat naik momen sepanjang bulan Ogos yang dilaluinya. Pada hantaran sama, penampilan Mimi menjadi sorotan apabila pemakaiannya dipersoalkan netizen yang dianggap kurang sesuai dengan statusnya sebagai seorang isteri. Selain itu, rata-rata netizen turut menitipkan pesanan kepada isteri pelakon Syafiq Kylie itu agar lebih menitik beratkan soal penampilan. Teguran daripada netizen: dah jadi bini orang Mimi, jagalah pakaian smart but klasik, elegan but not sexy. Kalau tak mampu nak tarik orang ke arah kebaikan dan buat pos bermanfaat, sekurang-kurangnya jangan pos apa-apa bawa nama Islam, maka pembawaan pun kena ikut ajaran Islam. Seram tengok orang hari ni tak takut dosa pahala. Yakin ke esok kita masih hidup? Kalau tak sempat bertaubat macam mana? Mimi memanglah cantik, body pun lawa, tapi saya rasa tak perlu normalis pakaian terdedah macam ni untuk khalayak rakyat. Semoga diberi hidayah. Suka tengok depa, dah kahwin pun and so loving. Tapi itulah, pelan-pelan cover apa yang patut. Okay Mimi, Syafiq Kylie ajak bini tutup alright, okay? Saya suka Mimi, tapi Mimi posting macam mana pun tetap nampak cantik. Tapi saya tak suka Mimi juga sebab Mimi seksi. Melebih-lebih seksi Mimi. Please Mimi Lana tutup sikit. Janganlah terbuka sangat. Kesian suami awak